Okay, hari ini kita masuk topik 1, Slope Deflection Method for Statically Indeterminate Beams, atau kaedah curun pesongan untuk rasuk tidak boleh tentu statik. Okay. Di sini ditunjukkan sedikit pengenalan kaedah slope deflection, iaitu mula dikenalkan pada tahun 1914 lah. Okay. Tujuan utama atau objektif slope deflection method ni adalah untuk menentukan momen akhir bagi sesuatu struktur rasuk lah. Okay. Momen akhir dan seterusnya kita boleh tentukan reaction force. Okay. Ini terbalik. Kita tentukan dulu momen akhir, kemudian baru kita boleh tentukan reaction force. Okay, di sini ditunjukkan langkah-langkah untuk kaedah curun pesongan atau slope deflection. Slope adalah kecurunan, deflection adalah pesongan lah. Okay. Okay, pertama kita dapatkan dulu fix and moment. Okay, atau momen hujung terikat lah. Okay, kalau momen hujung terikat. Okay. Momen hujung terikat ni ada formula-formula dia yang tertentu yang perlu kita ikut. Okay. Nanti saya akan tunjukkan. Step kedua selepas fixed moment adalah boundary condition. Okay, boundary condition. Seterusnya slope deflection equation, equilibrium equation. Yang ini langkah kelima, final moments. Kita akan dapat final moment dulu, kemudian kita akan dapat reaction forces. Okay. Seterusnya yang terakhir adalah shear force and bending moment diagram, SFD and BMD. Sekali lagi kita akan sentuh SFD, BMD macam subject mechanic structure dulu. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke fix and moment. Yang step kedua dan seterusnya tu nanti saya akan tunjuk semasa contoh pinggiran nantilah. Okay. Kita pergi dulu, saya tunjukkan dulu fix and moment atau momen hujung terikat. Simbol fix and moment adalah ini, MF. Okay. MF. Di sini ditunjukkan ada banyak juga terdapat di sini dalam jadual ni terdapat 6 gambar raja. Okey, tapi yang masuk dalam silibus yang banyak kita sentuh adalah 3 yang pertama ni. Okey, yang ini. Okey. Okey, ada 3 ni. Kalau gambar raja pertama ni menunjukkan beban UDL. Rasuk menerima beban UDL sahaja. Okey. Kedua-dua hujung rasuk diikat tegar atau dianggap terikat tegar. Okey, walaupun keadaan sebenarnya bukanlah terikat tegar, okey, tapi kita anggap sebagai fix atau terikat tegar. Okey, kalau beban kalau rasuk dibebani UDL atau beban teragi seragam, okey, formula yang kita kena ikut adalah WL02 bahagi 12. Okey. Ada 2 momen hujung terikat bagi satu rasuk. Okey, di setiap hujung. Sebelah kiri ni support A kita boleh anggap dia sebagai MFAB, okey, iaitu lawan jam. Sebelah kiri sentiasa lawan jam. Okey, dianggap lawan jam MFAB. Sebelah kanan pula positif, MFBA. Okay. Daripada B ke A, yang satu lagi daripada A ke B. Okay. Penulisannya macam begini dan arah putaran momen macam begini. Sebelah kiri
lawan jam iaitu negatif, sebelah kanan ikut jam iaitu positif. Okey. Kedua-dua kiri kanan formula dia sama saja, WL kuasa 2 per 12. Untuk gambar raja kedua ni P atau point load. Okey, kadang-kala kalau buku lain disebut W. Okey, tapi saya lebih suka guna P sebab merujuk pada point load. Kalau W itu merujuk pada UDL, Uniform Distributed Load. Okey, atau beban target seragam. Okey, kita tengok gambar raja kedua ni. Gambar raja kedua ni point load terletak bukan di tengah rasuk. Okey, ada jarak A, ada jarak B. Okey, bukan di tengah. Jadi formula dia adalah PAB kuasa 2 bahagi L kuasa 2 untuk sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri adalah negatif MFAB. Okey, yang ini negatif, sebelah kanan sama juga macam gambar raja pertama, positif. Okey, begitu juga untuk gambar raja ketiga ni. Okey, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Okey, yang gambar raja ketiga ni point load juga, tapi di tengah-tengah rasuk. Okey, kalau tengah rasuk formula dia simple lagi, PL bahagi 8. Okey, kalau yang bukan di tengah tadi ada jarak dia tu, jarak A, jarak B. Okey, kalau yang sebelah kiri B yang kuasa 2, kalau sebelah kanan A yang kuasa 2. Yang itu kamu kena ingatlah. Okey, kena hafal yang ini.